tak fikir ke? Takkan aku nak ngadap krim ni setahun lagi, 2 tahun, 10 tahun, semua hidup. Kenapa selalu krim menjadikan eczema ni trigger balik? Boleh katakan krim ni gagal lah, tak berjaya untuk pulihkan eczema. Kenapa? Okey, kena ingat, krim ni cuma tutup simptom. Okey, krim cuma tutup simptom. Kalau kita gatal, dia mengurangkan rasa gatal tu. So kita tak garu. Bila tak garu, dia tak adalah rosak sebab kita tak garu. Tapi dia membantu tak untuk pastikan tak berulang? Krim ni membantu tak untuk pastikan kulit yang rosak tu boleh pulih? Tak. Sebab tu gantung kepada krim, dia tak akan jadi solusi mutamat.